Assalamualaikum semua. Pernah tak anda rasa bosan bila buka buku teks yang penuh dengan ayat seperti karangan panjang? Mari kita lihat situasi murid yang cuba mengulang kaji subjek sejarah tetapi dia berasa bosan dan tidak memahami maklumat yang terdapat dalam buku teks tersebut. Aduh, panjangnya isi dalam ni. Tapi tak faham pun. Bosan betul lah. Tak ada gambar yang menarik pun. Semua tulisan je. Macam mana nak ingat ni? Untuk pengetahuan semua, memahami sesuatu topik bukan sekadar membaca, tetapi kita perlu melihat, memahami dan mengaitkan maklumat dengan cara yang lebih menarik. Oleh itu, penggunaan grafik seperti peta minda, carta dan infografik dalam pembelajaran sangat penting untuk memudahkan murid memahami maklumat dengan lebih baik. Dengan adanya teknologi masa kini seperti kecerdasan buatan atau disebut sebagai AI, murid-murid boleh menghasilkan grafik dengan cara yang lebih cepat, cantik dan mudah difahami. Jom kita sama-sama lihat bagaimana teknologi boleh membantu murid memahami sesuatu topik melalui grafik yang dihasilkan menggunakan AI. Sekarang, saya nak tunjukkan macam mana kita boleh tukarkan isi buku teks sejarah yang panjang kepada infografik yang lebih mudah faham menggunakan ChatGPT. Sila ringkaskan topik kaum di Malaysia dalam bentuk infografik yang mudah difahami oleh murid sekolah rendah. Lihat, infografik menjadi ringkas, menarik dan mudah difahami. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Teknologi seperti ChatGPT bukan menggantikan pembelajaran, tetapi untuk membantu murid-murid memahami maklumat dengan lebih baik. Oleh itu, gunakanlah teknologi dengan lebih bijak untuk menjadi murid yang lebih cemerlang. Sekian perkongsian daripada saya, Aryan Amsyah bin Muhammad Ryan Rizki, Kru TV PSS SKPT 2. Sekian, terima kasih.